Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Simetri yang sudi menonton podcast kami pada hari ini. Saya Alia. Saya Sanjana. Kami akan menjadi hos anda pada hari ini. Okey Akak Sanjana, topik kita pada hari ini kita akan membincangkan tentang bulan Ramadan. Tetapi kita akan melakukan sedikit kelainan kerana kita akan membincangkan hal ini daripada sudut pandangan kawan Muslim dan non-Muslim kita. Betul tu Alia. Dan kita tak berdua je bincang pasal benda ni. Kita ada guest kita. Betul tu Alia. Dan kita tak bersembang berdua je. Kita ada dua tetamu iaitu Tanishana dengan Zulaika. Hai. Hi, I'm Zulaika. Hi, I'm Tanishana. Okey, tanpa kita membuang masa, mari kita memulakan temu buat kita. Okey, soalan pertama akan diberikan kepada kawan Muslim kita iaitu Kak Zulaika. Okey Akak, pada Akak, apakah pengalaman yang paling bermakna pada Akak sepanjang Akak berpuasa di bulan Ramadan? Okay, terima kasih kerana menjemput kita orang pada hari ini. Okay, saya rasa pengalaman yang paling bermakna pada bulan Ramadan ni ialah kita dapat berbuka bersama-sama dengan keluarga kita dan melakukan solat tarawih beramai-ramai. Wah, indahnya Ramadan ni. Tanishana, sebagai non-Muslim, apa perasaan awak untuk masa Ramadan ni? Kan kawan-kawan awak puasa kan. So perasaan dengan opini anda. Okay, so firstly nak cakap terima kasih sebab invite saya kepada podcast ni as the first guest with Zulaika. And untuk jawab soalan, benda yang kita perasan atau benda yang kita macam first nampak lah waktu Ramadan, and the thing that I love to see sebab is kawan kita punya perangai dah berubah. Semakin baik ya. Semakin baik daripada January dengan February, semakin baik dah. So thank God for that. And also masa kantin. Yeah. And like lepas tu kita boleh makan dengan aman finally. After 2 years of just eating in horrible conditions, akhirnya dah dapat makan dengan peace. Betul tu. I 100% agree. For real. Ya, sama lah. Sampai macam tak berbising-bising dengan peace kita macam makan. Lepas tu tak ada bila kerusi jatuh ada orang cakap oh. So real. So yeah, that's my take on it. Betul sangat tu. Tapi pembincangan kita kali ni akan sedikit berlainan kerana saya nak tanya, kalau tetamu kita ni ada tak macam kalau makanan favourite yang memang korang wajib betul beli kalau korang pergi bazar? Okay, juadah berbuka yang saya sangat selalu akan beli ialah roti john and donut because I think that is the best combo. Kita tak pernah ada roti john. Combo kita lah ada 3. Nombor 1 yang wajib kena ada lemang. Obviously. Sedapnya kan? Nombor 2 otak-otak. Obviously. Okay. Nombor 3 ni kalau tak ada pun kita okey je. Tapi I want it. Okay, murtabak. Okay, always kena ada murtabak. But if there's nothing, then I'll just eat otak-otak lah. How about Alia? What's your apa makanan yang favourite yang paling suka? For me, makanan wajib kita orang wajib suka is ada 2 je. Roti john and murtabak. Sedapnya. Untuk saya pula my top one is apam balik, original taste. Sedap, crispy and also sweet. Sedapnya. Mangam kan? Betul tu. Sekarang kita macam cakap pasal makanan-makanan ni, saya dah rasa lapar lah. Tak makan lagi. Saya pun tak makan lagi actually. Kita pergi kepada soalan lain lah. So first saya nak tanya lah, korang ada tak macam soalan-soalan ke sebelum kita masuk kita punya soalan? Ada soalan? Saya punya soalan pasal sahur lah. Apa jadi kan, ni untuk orang Muslim lah obviously. Apa akan jadi kan kalau kita tak sahur? Bukan macam tak, maksudnya macam korang rasa apa bila tak sahur? Lembik ke, otak macam tak boleh fungsi ke, waktu sekolah ke, macam mana? Kita dengar lah daripada Zulaika dulu. I think kalau sahur atau tak sahur ni tak ada beza sangat lah. Tapi
depends lah. Kalau orang tu macam orang yang memang tak boleh berpuasa kalau tak sahur, I think diorang akan susah lah kalau nak berpuasa. Orang tu ada penyakit tertentu kan. And then mungkin diorang tak boleh fokus ke, tak bertenaga ke waktu sekolah nanti. I think. Apa Alia? Kalau pada saya pernah sekali terjadi pada saya tau. Waktu tu saya terlajak tidur, and then saya tak sempat lah nak sahur. And masa saya nak pergi sekolah tu, saya rasa macam tak bertenaga langsung. Otak saya nak belajar, nak buat latihan mat pun rasa macam jam gila. Macam Dia rasa macam zombie lah, tak ada otak dekat kepala. ya. Habis tak, I can think straightly. I can understand that. Aduh, kesian. Tapi kan, korang pernah tak ada macam dalam semua ikut sekolah rendah ke sekolah menengah ke, pernah tak ada macam ujian diagnostik ke, pop quiz ke apa entah waktu puasa, dan kalau ada, korang buat macam mana kat exam tu? Dapat result apa? Tiba-tiba je ada macam pop quiz masa puasa. First dah lah lapar, like tiba-tiba pop quiz. Ya. Apa perasaan like korang berdua? For me lah, I macam mungkin I akan sedikit kecewa sebab waktu tu kita dah lah puasa kan, dengan perut yang kosongnya. Lepas tu tiba-tiba kita kena jawab soalan mat yang kita tak betul-betul bersedia lagi. So saya rasa macam, cikgu nak kenakan kita ke? Apa Zulaika punya perasaan apa like? Opinion? I think kalau tu terjadi dekat saya rasa takkan ada satu hal yang akan streskan saya. Sebab yelah, kita tengah berpuasa dan tiba-tiba ada pop quiz ke apa kan. Mestilah kita tak seronok kan. Tapi kan, korang pernah ke? So tak pernah lah kan? Tak pernah ada hujan. For now belum lagi. Bagus. Menarik betul lah pasal sahur ni. Sahur ni macam like charging kepada korang. Like sebelum macam korang bermula puasa, korang macam sahur dulu untuk charging, like like untuk tak macam apa macam mana saya nak cakap, tak macam bateri dia low. Tapi kan, korang sahur, makanan apa yang korang suka makan atau yang paling bagus untuk makan waktu sahur? I think makanan yang paling bagus untuk korang makan waktu sahur ialah nasi. Sebab nasi ni ialah ada bekalkan tenaga untuk kita untuk menjalankan puasa kita. So makan nasi all. Betul sangat tu sebab betul. Satu lagi, Saya ada satu soalan actually sebelum ni. Like lepas Zulaika cakap lah, saya ada dengar dari kawan-kawan saya, like saya pun pernah like, ada pengalaman lah dengan ni. Like korang bangun pukul 4, lepas tu gosok gigi, makan, lepas tu pergi sahur kan. Tapi masa korang makan tu ataupun lepas korang makan, korang ada tak macam dah rasa like morning sickness ke, macam nak rasa muntah-muntah, tak sihat, tak selesa? Sebab untuk saya, if saya nak makan pagi tu, baru bangun, gosok gigi, nak makan tu, saya selalu rasa macam tu. Kawan saya pun ada cakap lah, masa dia nak macam makan tu dia tak rasa selesa, tak semua lah muntah macam tu. Ya, so like apa korang punya macam perasaan dah masa tu? Pernah, mesti semua ada kan, like apa masa like perasaan korang tu? For me depends on the person jugalah. Kalau saya sangatlah suka untuk sahur ya, sebab yelah kita makan as for breakfast. So saya rasa sahur ni memang saya suka untuk sahur. Tapi untuk orang yang ada morning sickness, dia mesti akan rasa macam tak selesa lah untuk makan. And saya rasa tu adalah salah satu hal yang tak best lah nak jadikan. Kita kan nak puasa, kita akan jadi macam feel tak best kan. Kita kan nak puasa and then nak sahur, lepas tu dengan morning sicknessnya, saya rasa tu benda yang tak best lah. Betul-betul. Alia macam masa like ada morning sickness tu, Alia rasa macam mana, like opinion Alia? For my opinion lah, sebab I bukan jenis orang yang suka makan pagi. Kalau makan pagi pun I akan makan sikit-sikit. So terkadang lah I akan rasa macam nak muntah. Lagi-lagi kalau minum air macam air suam biasa kan, kita akan rasa macam nak muntah macam tu. So korang kena macam lepas yang tu, yang last korang makan kan, like untuk berpuasa kan.
So untuk saya daripada my opinion masa saya dengar tu, dengan like korang akan makan sebelum like pagi-pagi, saya macam rasa macam mana diorang makan. Oh ya. Sebab untuk saya pun seorang macam tak suka makan pagi-pagi. So tu memang macam respect lah, like, korang macam makan pagi-pagi tu. Tapi bersahur ni dia macam ada kelebihan dia sendiri. Bukan setakat untuk membekalkan kita tenaga biar kita kekal bertenaga waktu berpuasa, tapi ia juga dapat macam memegalkan bonding antara keluarga lah. Walaupun semua orang masih lagi mamai macam bangun lepas tidur kan, lepas tu kena terus makan. And I think it's a good thing lah macam tu. So tengok-tengok adik-adik makan. Kan macam tengok video daripada like TikTok macam masa like pagi-pagi dorang like korang puasa, korang nak makan kan, adik-adik macam dorang mengantuk tapi still kena makan tu macam. Yang kecil-kecil ni kan dia macam dia makan, dia besar sekejap tu. Betul, saya dah tengok banyak kali video Kan? So rasa macam lawak macam tu. Tapi best juga korang punya pengalaman yang ni. So macam if saya macam puasa macam korang, saya nak sahur, aku rasa saya tak skip sahur ni. Macam makan sikit-sikit je, tapi still makan sikit-sikit dengan morning sickness. Tapi best juga like korang makan dengan family macam bonding tu kan. Lepas like sahur kan kita cakap sahur ni kan, tapi lepas sahur tu kan korang kena datang sekolah, berpuasa. Dalam petang yang kecuacaan yang panas sangat kan. Macam mana korang buat korang puasa tapi still ada macam cabaran ni. Macam perasaan awak untuk yang cabaran ni semua? Saya rasa ialah seperti yang kata, cabaran kita adalah cuaca yang panas. And waktu cuaca kita sekolah pagi tapi start pukul 11 dah mesti dah panas kan. Jadinya saya rasa cuaca panas ni salah satu hal yang tak best lah. Kalau contohlah lagi-lagi kalau ada mat ke apa, kita mesti akan macam kita susah nak fokus kat dalam kelas. Saya rasa tu sangatlah the worst thing lah. Saya setuju dengan Akak Zulaika. Sebab bukan senang untuk kita kekalkan fokus waktu dengan belajarnya lagi, and dengan panasnya lagi. Lagi macam saya sekolah sesi petang ni, mesti lagi terasa macam ya Allah, susah je nak puasa. Saya faham cabarannya kan. Faham? Wah, kejam betul lah orang berdua, like orang-orang like Muslim yang berpuasa macam semasa like cuaca yang kepanasan dalam ni. Betul like pada untuk kita orang pun ada actually ada macam puasa orang India lah. Tapi puasa kita orang macam tak macam korang lah. Dia lain sikit. Untuk kita orang puasa hari ni, contohlah saya puasa hari ni, saya boleh makan sekali je untuk hari ni. Like untuk satu hari saya kena makan sekali je. Lepas tu minuman tu macam ikut kita lah. Kita ada macam penyakit ke ataupun kita tak boleh tahan ke kan, contohlah ada gastrik. Lepas tu ada yang kena ambil medicine. So tu dia ikut kita lah. Kita nak ambil kita nak minum air boleh je. Kita tak nak puasa yang berpenuh penuh-penuh tapi kita tak nak minum air pun boleh. Oh, maksudnya puasa ikut kemampuan kita lah kan. Betul tu. Still respect dekat korang lah sebab korang orang Muslim berpuasa dalam kepanasan dalam ni macam tu. Real. Okey, itu masuk akal. Tetapi kita akan mulakan melangkah ke soalan yang lain. Okey, soalan kali ini akan diberikan kepada Kak Zulaika. Pada akak ada tak pengalaman yang lawak ataupun pelik waktu akak berpuasa di bulan Ramadan ni? Saya ada satu cerita ni yang nak dikongsikan. Sewaktu dulu, waktu saya 6 tahun, selepas tarawih, dekat kawasan rumah saya tu adalah kawasan kampung. Jadi budak-budak akan sambung lepas tarawih tu akan bermain kan. Jadi waktu tu ada pada satu malam ni diorang sifat nakal, diorang keluar lah kot. Jadi diorang sembunyi dekat semak-semak dan diorang pergi terkejutkan orang-orang yang baru balik daripada tarawih. Korang nak tahu tak ending dia macam mana? Rasa boleh kot. Ending diorang Makan balang. Okay, ending dia
diorang dikejar dengan pakcik-pakcik yang diorang kejutkan tu. Kesiannya diorang ni. Sampailah diorang penat berkeliling kawasan. Wah. How about like Alia ada tak? Like macam apa? Situasi macam ni like kelakar ke ataupun macam tak tahulah macam mana. Like ada As ke the youngest situasi? one here. Situasi atau experience tu macam tak adalah banyak sangat. But adalah satu cerita ni I boleh kongsikan. Waktu I sekolah rendah dulu, I puasa. Waktu tu bulan puasa and of course waktu bulan puasa pasal kita akan sahur kan. Lepas sahur kan budak-budak kan biasa je tidur kan. And then I tidur lah. I tidur, lepas tu ayah I kejut untuk apa tu mandi untuk bersiap pergi sekolah apa semua. And bila dah siap pergi sekolah apa semua tu, tiba-tiba apa tu tekak air sehaus. So I pergilah dapur, I ambil air. Bila I ambil air, apa tu air tu macam I dah minum dah pun. Lepas tu ayah I datang. Lepas tu cakap apa tu, Alia tak puasa ke hari ni? Lepas tu saya macam bombastic side eye. dah subuh ke? Wah, siannya like dah subuh semua dah makan tapi lepas tu terminum air. Ya, sebab I ingat waktu tu tak subuh lagi. I tak dengar azan sebab I tidur kan. Budak-budak apa Tak apa, tak sengaja kan. So tak apa. Ni my favourite part lah. Like saya selalu balik kampung. Tapi tu masa cuti sekolah macam tu. Tapi saya nak tahu macam perasaan korang balik kampung masa raya. Mesti dapat like korang mesti dengan family bonding. Lepas tu mesti dapat duit raya kan? Banyak-banyak. Nak tahu macam perasaan korang macam tu. Mesti ada ada macam situasi sedih, ada macam situasi yang macam best. Saya nak dengar dari Alia dulu. For me lah, apa tu, situasi tu tak adalah best sangat. Sebab I rasa situasi yang paling best is waktu I nak balik kampung waktu malam. Sebab biasanya ayah I apa tu dia akan macam balik kampung tu kita orang akan balik gerak pukul 3 ke 4 pagi lah. Sebab dia tak nak jam. Sebab ayah I ni dia memang jenis orang memang tak suka jam. Kalau ada jam pun dia macam dia malas gila. Semua tak suka jam. Saya pun tak suka jam. Like kita macam dekat jam tu like ada tau like dekat 8 jam ke macam tu. Lepas tu kita sebelah dia adil. Lepas tu ada beg-beg macam tu kita kena duduk je. Korang rasa lah like duduk dekat yang kereta tu 8 jam mesti sakit bontot. So For real. Ya, kadang-kadang I terfikir tau, apa tu mesti kalau kereta ni boleh terbang, ayah I dah terbang. Real, tu real, 100% real. Sebagai orang utara, siksa. Dari 5 jam tau. Dari 5 jam jadi 8 jam. Boleh je. Ya, lagi kalau jam kan. Macam ada masalah kesalahan jalan raya ke apa ke. Lepas tu macam untuk saya, perasaan saya masa tengok accident kan saya rasa terasa. So if jam je macam aduh jam lah. Macam mesti ada accident. So macam rasa macam tak nak like dia macam memang tak, dia punya like perasaan dia tak like Tak best. It's not best lah kan. It doesn't feel like the best feeling lah. Not best situation sebab kita nak balik kampung, kita nak beraya, kita nak happy. Tiba-tiba nampak macam jam. Macam lagi-lagi kalau disebabkan oleh accident. No, it's not the best feeling ever. Ya. How about Zulaika? Saya ada satu cerita ni. Waktu tu kita orang nak balik kampung lah kan. Dan kita orang decide nak bertolak petang. Tapi akhirnya kita orang sampai tu dalam pukul 2 lah sebab jam lah kan. And then dalam pukul 12 macam tu kita orang dah lapar lah kan. Dah berapa jam tunggu dekat duduk dalam kereta. Kita orang carilah R&R untuk cari makanan lah kan. Bila kita orang sampai R&R tu semua kedai dah tutup. Dan jadinya kita orang masuk kereta dengan perasaan yang lapar. Saya rasa tu sangatlah sedih ya. Sedih tu Kita memang. dah bertahan lama perut tu dekat dalam kereta. Dan kereta pula sejuk kan. Lepas tu mesti rasa macam ya Allah dah tak ada makanan. Betul tu macam rasa kesian lah, sedih. Tu okay. Tu lagi like, ada soalan lagi lah. Korang berdua tahun lepas korang dapat like duit raya berapa? Ya. Berapa? Untuk Banyak boleh bagi sikit. Ya, boleh kongsi. untuk tahun lepas saya dapat dalam 200 ke 300 lah untuk dari belah ayah. Tapi kalau dari dua-dua saya dapat mungkin dalam 400 boleh juga lah dapat. Buat apa dengan duit tu? Mestilah kita akan spend dengan beli apa yang kita nak kan.
Apa Alia? Dapat Kalau- berapa dengan spend untuk apa? Like umum lah, bagi umum nak spend untuk apa? Duit yang I dapat semalam lebih kurang macam 300 sebab I pergi beraya dekat rumah dekat rumah belah ayah I. So kalau kiranya dekat rumah mak I tak dapat duit raya lah sebab I tak balik sana. So macam I spend duit tu, I just terfikir lah. I ingat nak beli phone baru dengan telefon tu but tak kesampaian. Ya, betul tu. Sebab I tiba-tiba fikir, kalau duit tu guna sekarang, kenapa tak guna nanti je? Bila I tiba-tiba fikir nak beli kereta. Untuk saya dapat macam mampau untuk Deepawali kan. Untuk saya akan like tak macam Alia lah, tak terasa like nak guna kan. Atau saya akan simpan dalam bank. Lepas tu untuk Deepawali yang akan datang, ambil duit itu lepas tu campur. Dapat banyak lagi boleh spend. Dan Shana mesti ada macam dapat ampau kan untuk Deepawali, dapat berapa? Okay. So untuk kita lah, kalau campur dengan sebelah mak, sebelah ayah, dapat macam 1,000 lebih lah kot. Uish, itu memang kaya. Uish. Dan kita guna duit tu, kita tak guna lah duit tu, kita simpan je dalam wallet. Semua berapa ribu entah dah ada Banyaklah duit sekarang. dalam wallet sekarang. Tak, anak bayi lagi cerdik. Anak bayi lagi cerdik. Memikirkan masa hadapan dia. Ya. At some point boleh lah beli kereta. Okay. Last question. Ini yang question macam saya like nanti-nantikan. Rumah terbuka. Korang berdua buat tak rumah terbuka untuk tahun ni? Ajaklah. Boleh. Untuk saya biasanya sebab kita dah spend 2-3 hari dekat kampung dan penat lah kan, dah penat beraya ke sana ke sini. Biasanya selepas 2-3 hari tu tak adalah buka open house sebab bila kita penat, and then selepas raya tu mesti kena close je rumah. Faham. Sebab penat kan? Alia? Kalau okay, apa tu? Kalau mama I pula sebab lepas kita orang balik raya macam biasanya kita orang tak akan buat open house sebab yelah dah penat balik raya, lepas tu kena masak untuk tamu lagi, lepas tu nak kena bagi duit raya ke orang lagi. Hati I sakit itu. Mestilah rasa macam open house tu tak buat. Faham, rasa penat sebab like 1 minggu tu kita macam like kejar masa untuk buat makanan, like kuih raya, lepas tu beli baju, pergi shopping, lepas tu kemaskan rumah, lepas tu pergi balik kampung, mesti rasa penat. Faham. Okay, sebelum kita akhiri podcast ni, saya nak macam tanya like untuk dekat dua guest kita lah. Apa macam harapan korang untuk Ramadan ni? Mesti ada macam harapan like dapat duit raya banyak-banyak daripada tahun lepas. Tu salah satu harapan saya lah. Kisah. Okay, tapi saya harap untuk Ramadan kali ni kita boleh sambut Ramadan ni dengan lebih gembira, dengan lebih ceria dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan yang lain. Lepas tu dapat sempurnakan ibadah dengan sempurna lah. Dan saya harap korang dapat puasa penuh juga. Tak puasa pun tak dapat duit raya. Okay. So dari segi saya pula sebagai orang non-Muslim, saya harap semua perangai kawan saya stay lah sebab bulan Ramadan diorang punya perangai memang baik gila. Lepas tu bila habis puasa laut. Betul-betul. Kita bukan nak jual secret kawan lah, tapi like I have to be honest here. So yelah, jangan mulia bulan puasa je. And semoga korang dapatlah duit raya banyak-banyak sebaik mungkin. Janganlah jadi baik waktu bulan puasa je. Hari biasa pun jadilah baik. Walaupun tak apa nak baik. Harapan sebagai wartawan like non-Muslim, untuk harapan saya yang kat kantin lah, sebagai pengawas kat kantin, lepas habis puasa, tolonglah yang ada macam korang nampak like cawan ke apa-apa, tolonglah buang dekat tong sampah betul-betul. Tong sampah Setuju yang ni. Dengar. like tong sampah tu dah penuh means like carilah tong sampah lain. Ada banyak kat sekolah kita, tolonglah. Biar tu sampah tu terkeluar bumi. Macam dia pula yang bukan sampah. No, so janganlah berebut-rebut pergi macam nak beli makanan. Berasalah. Dengar ya isi betul. hati seorang pengawas ni. Ya, betul. Okay, baiklah. Harapan saya tak banyak. Tapi apa yang saya ingin cakapkan ni lah, saya setuju dengan semua harapan akak-akak semua.
Sebab Ramadan ni bukan sekadar bulan puasa. Ramadan ini tapi ini juga adalah bulan untuk kita melakukan kebaikan dan melakukan amal supaya kita dapat pahala. So semoga Ramadan kali ini dapat membawa lebih banyak kebaikan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast akan datang daripada kami. Bye. Hari Raya. Subscribe tau. Kita perkenalkan kita punya guest. So saya tak payah buat ke dialog ni. Oh yeah. Semoga ramai. Semoga Boleh kat. Hai. Ramainya orang bersukaria, indahnya sungguh di hari raya. Hai, saya Zulaika. Hai, saya Tanishana. Hai, saya Sanjana. Hai, saya Alia. Kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua Hai, saya Zulaika. Hai, saya Tanishana. Hai, saya Sanjana. Hai, saya Alia. Kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Cemetery. Hari Raya. Zahid dah bagi.